adalah Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Abu Ammar Al-Basri pernah tinggal di Yaman dan beliau dianggap sebagai salah seorang yang alim di sana. Abdul Razak As-San'ani berkata, saya telah menerima 10,000 hadis daripada beliau. Mana banyaklah hadis dia. Hadis dia banyak. Ma'mar meriwayatkan hadis daripada sekian ramai tabi'in. Dari kalangan generasi tabi'in juga ramai orang telah menerima hadis daripada beliau. Secara umumnya beliau dianggap sebagai seorang thiqah. Secara umumnya dianggap sebagai seorang thiqah. Tetapi riwayatnya daripada Thabit, A'mash dan Hisham bin Urwah dipertikaikan oleh sesetengah ulama. Riwayat-riwayatnya di Basrah juga dipertikaikan oleh mereka. Ma'mar meninggal dunia pada tahun 154 Hijrah ketika berumur 58 tahun sahaja.